Ya, Assalamualaikum. Aku mau balik court. Postpone. Sebab IO sakit jantung. RO sakit jantung. Tapi itu bukan isu lah. Get well soon. Isu dia sekarang ni aku nak gelak ni sebenarnya. Pernah aku defend anggota tentera yang minum air ketum. Arahan daripada Majlis Angkatan Tentera. Kita mestilah menjaga disiplin anggota tentera di tahap yang tertinggi. Sekarang ni apa masalah kau? Anggota anggota di dalam Majlis Angkatan Tentera dah sakit jiwa dah. Nak kena siasat. Apalan muka. Ini adalah hukum karma. Korang penanya askar-askar korang, Allah balas balik. Alhamdulillah. Saya akan terus juga melawan dan saya akan masukkan satu permohonan berkenaan dengan penggunaan penghakiman terus oleh CEO yang tidak ada apa-apa pengetahuan tentang undang-undang. Jadi saya tak terkejut dan publik jangan terkejut. Tidak pernah seorang pun kena denda. Semua kena buang. Fikir-fikirkan.